Saya bila datang ni saya rasa macam, saya fikir bagaimana orang di sini boleh hidup lama kan. Jalan tu berbahaya dan tadi pun ada kawan kita jatuh. Saya naik kapal terbang daripada Kuala Lumpur sampai 3 jam. Tapi saya naik jambatan tu rasa lagi lama. Yalah. Maksudnya, ibu tinggal di sini susah kan. Rumah pun sempit, jambatan pun bahaya. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, kita jaga solat 5 waktu, susah tu hanya kat dunia sahaja. Kita jaga solat, jaga perintah Allah, suruh anak-anak kita solat, suruh anak kita belajar, mengaji agama. Semua kita jaga, maka lepas kita mati, hidup kita tak susah dah. Kita tak akan jumpa rumah kecil macam ni di syurga, rumah besar. Seluas langit dan bumi. Jambatan pun tak ada jambatan macam ni. Kita duduk dalam istana, tak perlu jambatan, tak perlu jalan. Tak perlu naik bas. Tapi syaratnya apa? Kita jadi orang beriman je. Jadi saya nasihatkan diri saya dan juga ibu dan anak-anak, susah kat dunia satu benda biasa. Tapi janganlah kita susah sampai di akhirat besok. Sebenarnya rumah Nabi lagi kecil. Rumah Nabi lagi kecil daripada rumah ibu. Dan di mana Nabi solat, di situlah Aisyah tidur. Dan rumah Nabi tak ada bilik. Tak ada bilik air. Elektrik pun tak ada, kipas pun tak ada. Itu rumah siapa tu? Rasulullah, orang yang paling mulia. Tapi kat dunia, Allah bagi hidup susah. Sebab apa? Allah nak bagi pada orang mulia sesuatu yang besar dan kekal. Di mana? Di akhirat. Sebab tu bila masuk syurga nanti, Nabi tempat yang paling tinggi sekali. Jadi susah kat dunia, tak mestinya kita susah di akhirat. Kalau kita beriman, kita jaga solat. Jangan tinggal solat. Susah macam mana? Kita dah susah, rumah kecil, nak datang pun naik jambatan yang bahaya, tiba-tiba tak solat. Kalau mati, lagi susah. Kan? Kita mati masuk kubur lagi sempit. Anak pun tak ada, kawan pun tak ada datang ziarah, bilik pun tak ada, bilik air pun tak ada, lagi susah kan? Jadi pengajaran untuk kita, hidup ni Allah nak uji kita. Kalau susah, Allah nak tengok kita terus taat pada perintah Allah. Kita jaga tak solat, kita jaga tak aurat, Allah nak uji. Kalau kita jaga perintah Allah walaupun susah, maka balasan Allah di akhirat lagi besar. Okey, semoga Allah bagi kesabaran pada Kak. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.